Memang papa sentiasa makan bersama, sembahyang bersama setiap hari. Dan benda ni tak akan boleh diulang, momen ni tak boleh berulang bila mereka dah besar. Kita sebagai parents tak boleh ikut apa yang azali diri kita. Papa yakin semua orang as a parent nak anak jadi baik, nak anak jadi alim, anak jadi dari dunia akhirat. Tapi how we start? Dan benda yang pertama sekali asal dalam kehidupan kita adalah bukan sekolah swasta yang kita hantar kepada kita punya anak, bukan barangan mewah yang kita bagi kepada anak kita, tapi macam mana kita didik anak kita. Universiti yang terawal adalah bermula di rumah. Jadi papa selalu menerapkan universiti yang terbaik untuk anak-anak papa ketika mereka kecil lagi. Jadi memang start daripada orang kecil. Memang papa sentiasa makan bersama, sembahyang bersama setiap hari. Dan benda ni tak akan boleh diulang, momen ni tak boleh berulang bila mereka dah besar, masuk universiti, mereka dah kahwin, dan mereka akan buat benda yang sama as apa yang papa buat kepada anak-anak papa. Jadi papa dah jahat, papa dah tak apa nak baik. Papa nak anak papa lebih baik daripada papa. Itu yang papa buat untuk menjadi parents yang terbaik. Sebenarnya terus terang saya bagi tahu, ada a few brand yang approach saya, tetapi saya melihat jenama Mama Hana ni adalah jenama yang established dekat Malaysia. Dan kalau kita cerita pasal suplemen akan nak banyak di pasaran, tapi jarang sekali orang kata brand-brand, local brand terutamanya yang memfokuskan untuk kanak-kanak dan juga kata Islamik. Kalau kita cerita pasal Mami Hana, kita tahu Mami Hana akan memfokuskan makanan sunnah, buku-buku yang berkaitan dengan agama. Jadi saya memang tahu this is the best brand yang orang Melayu Islam gunakan. Dan bila papa nak berhijrah kepada kebaikan, bila umur papa dah nak dekat 40, takkanlah papa nak ke arah keburukan. Jadi papa kata why not. Mami Hana ni memang trusted brand yang papa sendiri dah guna sebelum ni, tapi kita tersenyap je lah kan. Jadi bila dapat bekerjasama dengan Mami Hana ni, for sure memang itu orang kata papa punya niche market. Mami Hana nombor 1 dan memang terbaik.